Saya ingin membawa masuk satu lagi suara untuk memberi kita lebih banyak perspektif dari Lebanon mengenai segala yang sedang berlaku. Kini bersama kita ialah Angelo Vora, kolumnis hal ehwal antarabangsa di majalah Foreign Policy. Angelo, Presiden Lubnan hari ini, Joseph Aoun, beliau berkata tiada pilihan lain selain rundingan dengan Israel. Kami berusaha untuk menekalkan keamanan awam dan kestabilan dalaman di Lubnan serta mencegah perang saudara yang boleh mengancam kelangsungan Lubnan. Apa yang beliau maksudkan di sini, dari segi kebimbangan mengenai perang saudara, sejauh mana ancaman itu benar-benar wujud pada masa ini? Sebenarnya, Lubnan menghadapi masalah besar di sini. Ia tidak mahu dibom oleh Israel, tetapi pada masa yang sama, ia juga mahu Hizbullah dilucutkan senjata dan nampaknya tidak dapat mencari jalan untuk melakukannya. Ia tidak mahu Israel melakukan tugas itu untuknya, namun ia mendapati dirinya berada dalam kedudukan yang sangat-sangat sukar di sini. Apa yang dimaksudkan oleh Aoun ialah hakikat bahawa jika Hizbullah dihadapi oleh Angkatan Tentera Lubnan, maka boleh berlaku pertempuran antara Hizbullah dan tentera. Tetapi juga antara komuniti Syiah secara keseluruhan dengan komuniti lain. Kerana Hizbullah terus mendapat banyak sokongan dalam komuniti Syiah dan hakikat bahawa Israel kebanyakannya telah mengebom selatan Lubnan yang dikuasai oleh Syiah telah menyebabkan perpecahan, ketegangan antara rakyat. Dan sudah tentu, Syiah mengharapkan bahawa rakan senegara mereka yang lain akan menyokong mereka dan bukannya bersama Israel. Jadi dalam satu cara, jika saya boleh katakan begitu, Israel mempunyai peranan dalam hal ini. Dan pakar-pakar yang kami temui, pemerhati-pemerhati di lapangan yang saya temui, berkata bahawa kesabaran adalah disarankan. Israel telah melemahkan Hizbullah, tetapi mungkin dengan mengebom dan kemudian mengancam untuk mengebom Beirut, ia boleh menjejaskan kepentingannya sendiri. Sama ada ia disebabkan kekurangan kehendak atau kekurangan kekuatan dan sumber, persoalan besar ialah sejauh mana keupayaan tentera Lubnan sekarang kerana mereka sebenarnya tidak mampu menjadi ancaman kepada Hizbullah secara sendirian. Tetapi bantuan jenis apa yang akan diterima oleh Lubnan daripada Washington atau bahkan daripada Israel agar Hizbullah melucutkan senjata? Sebenarnya, tiada apa-apa yang rasmi boleh diterima daripada Israel. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kesabaran. Kita perlu ingat bahawa rakyat Lubnan tidak akan pernah menerimanya. Tetapi hakikat bahawa kerajaan kini telah menemui keberanian untuk benar-benar membuat seruan. Perlukutan senjata rasmi Hizbullah sebahagiannya berkaitan dengan hakikat bahawa angkatan bersenjata Israel dan pengeboman mereka boleh melemahkan keupayaan Hizbullah. Namun begitu, ia masih belum berakhir kerana Hizbullah dalam banyak cara bukanlah seorang individu atau sekadar sekumpulan ahli. Tetapi secara umumnya, kumpulan ini mendapat sokongan daripada komuniti yang besar di negara itu. Jadi apa yang Israel boleh lakukan untuk Lubnan, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah untuk bersabar. Dan apa yang sesiapa sahaja boleh lakukan untuk Lubnan adalah untuk memperkukuhkan negara Lubnan yang dalam beberapa dekad akhirnya berada pada tahap di mana ia mendapat kepercayaan rakyatnya dan keberanian. Dan saya beritahu anda, ini memang sesuatu yang besar. Keberanian untuk menyeru pelucutan senjata rasmi Hizbullah. Keabsahan mana-mana perkara ini hanya boleh wujud jika ia benar-benar dilaksanakan oleh negara Lubnan. Jadi saya akan katakan, sesiapa sahaja yang mahu perkara ini menjadi baik untuk rakyat Lubnan, untuk rakyat Israel, perlu memikirkan bagaimana kita boleh memperkukuhkan negara Lubnan. Namun, beberapa orang yang saya bercakap di Lubnan, beberapa pakar, orang yang sentiasa mengikuti perkembangan, mengatakan bahawa apabila melibatkan pasukan antarabangsa, mesti ada versi UNIFIL yang berbeza. Mandat UNIFIL akan tamat pada penghujung tahun ini. Sebuah pasukan antarabangsa yang lebih kuat dengan mandat untuk melakukan lebih daripada apa yang boleh dilakukan oleh pasukan pengaman, iaitu satu pasukan yang boleh menentang Hezbollah secara ketenteraan. Ada setengah pihak yang menyeru perkara ini. Saya juga ingin tahu sejauh mana Speaker Parlimen yang seheluan dengan Hezbollah, Nabi Berry, mempunyai pengaruh ke atas keputusan kerajaan pada masa ini. Berapa banyak pengaruh yang beliau ada ke atas rundingan yang disokong oleh IS ini? Beliau sangat penting dalam semua ini, bukan? Kerana beliau adalah pemimpin Syiah utama. Yang penting di sini ialah Hezbollah. Nasrullah telah terbunuh dalam serangan Israel. Dan kemudian Syiah di sana pada dasarnya hanya tinggal Berry yang juga sudah agak tua.
Dan anda tahu, dalam pergerakan amal terdapat ketegangan. Tetapi walau bagaimanapun, beliau sangat penting dalam bagaimana Syiah di negara itu bertindak balas. Berry pada masa ini belum sampai ke tahap di mana beliau boleh menentang Hizbullah. Dalam analisis saya, perkiraannya ialah Iran telah bertahan. Dan jika Iran telah bertahan, golongan beliau juga bertahan. Dan anda tahu, dengan kumpulan-kumpulan ini, perkara utama bukan untuk memenangi peperangan. Tetapi jika 10 daripada mereka, 20, 50, 100 daripada mereka masih bertahan, mereka tetap akan bangun dan berkata, "Lihat, kami telah bertahan." Perhitungan Berry ialah bahawa Hizbullah telah bertahan dalam konflik kali ini dengan Israel dan beliau akan terus menyokong Hizbullah. Namun, jika anda lihat pada pengeboman pada 8 April yang sangat besar dan telah dikritik secara meluas, pengeboman Israel di Lubnan juga telah mengenai kawasan yang dikuasai oleh Amal. Apa yang dimaksudkan ialah, dan saya telah menulis tentangnya untuk Foreign Policy, bahawa Berry seolah-olah menahan penentangannya terhadap rundingan antara Lubnan dan Israel. Itu tidak bermakna beliau menyokong rundingan tersebut, tetapi beliau menahan diri kerana beliau sedar bahawa beliau juga boleh menjadi sasaran. Namun begitu, beliau adalah seorang pemain penting dan saya rasa beliau sedang menyembunyikan strateginya. Beliau sedang mengambil sikap tunggu dan lihat. Beliau sedang menunggu untuk melihat sejauh mana penentangan dalam kalangan komuniti Syiah terhadap Hizbullah apabila masa berlalu. Dan anda tahu, ia berubah dari minggu ke minggu. Kadang-kadang seseorang berfikir mungkin Syiah sedang mula menentang Hizbullah. Dan kemudian apabila pengeboman Israel semakin hebat, anda tahu, emosi boleh berubah ke mana-mana arah. Adakah mereka akan bersatu menentang semua orang dan tetap bersama Hizbullah? Atau adakah mereka akan bangkit dan berkata, "Cukup, sebenarnya kami menghadapi masalah ini kerana Hizbullah sendiri. Tiada siapa yang mempunyai jawapan yang jelas untuk perkara ini." Dan Berry juga tidak mempunyai jawapan. Namun beliau akan melihat bagaimana keadaan ini berkembang. Baiklah, dan nampaknya kita semua sedang menunggu untuk melihat bagaimana keadaan ini berkembang. Angelo Vora sangat gembira dapat bersama Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih.